Raihkan Hari Raya dengan lagu Manis-Manis Lebaran. Inilah Alif Aziz dan Rahayu Ridwan. Lebaran mulia dah menjelma, semua gembira tak terkata. Sucikan hati kita, bersihkan jiwa kita. Syawal dinanti dah tiba. Di kota, di desa, sama saja. Semua beraya tak terkira. Cahaya kemenangan di langit gemerlapan, menyinar seluruh buana. Manis-manis Lebaran, teduh kasih sesama manusia. Manis-manis Lebaran, madu rindu seteguh bersama. manis-manis Lebaran, Salam kasih mohon kemaafan. manis-manis Lebaran. Pesan rindu orang di rantauan. Pada yang tua jangan lupa, pada yang kurang jangan sisihkan. Hari mulia, hari bahagia, saling memohon kemaafan. Lupakan sengketa kita sesama insan. Lebaran mulia, sambut penuh kesyukuran. Pada yang tua jangan lupa, pada yang kurang jangan sisihkan. Hari mulia, hari bahagia, saling memohon kemaafan. Lupakan sengketa kita sesama insan. Lebaran mulia, sambut penuh kesyukuran. Pada yang tua jangan lupa, pada yang kurang jangan sisihkan. Hari mulia, hari bahagia, saling memohon kemaafan. Lupakan sengketa kita sesama insan. Lebaran mulia, sambut penuh kesyukuran. Memang manis bila dua juara anugerah berganding bahu. Alif Aziz daripada Anugerah 2007, juara Anugerah 2007 dan juga Rahayu Ridwan merupakan juara Anugerah 2011. Ni kalau cakap tentang raya ni kan, lagu-lagu yang terpilih mestinya lagu yang sedih-sedih. Jadi kalau akak, cik ke nenek kat rumah tengah buat kuih tu, janganlah dengar lagu sedih-sedih. Takut nanti kuih tu terbantut, kan? Nanti orang datang makan kuih, orang pun terbantut, kan? Dan sebelum saya kat sini terbantut. Apa kata kita dengar dahulu lagu Kepulangan yang dinanti. Berikan tepukan Hadi Mirza. Bergema suara takbir di angkasa, selembut bayu meresap ke dalam jiwa. Betapa hatimu terharu menyambut anakmu kembali. Terbayang senyuman di wajah nan sepi, pulangnya anakku di pagi yang murni. Doamu teriring selalu
kapan keheningan maya, pertemuan yang menyentuh di jiwa. Sekian lamanya terpisah, harapan kini menjadi nyata. Kiranya perpisahan terjadi lagi, anakmu pergi mencurahkan bagi, doamu teriring selalu. Semoga bertemu kembali. Pulanglah di hari raya, itulah harapan Ayanda. Pulanglah, itulah mungkin harapan ramai di antara kita yang mungkin mempunyai sanak saudara, kaum keluarga yang jauh di rantauan, rindu gitu. Cakap pasal rantauan ni semua, kita akan bersama seorang yang tak lain tak bukan ni, memang terkenal tokoh budaya kita, Cik Som Said. Silakan, Cik Som. Nak tanya sikit lah, interview sikit. Baik, pastinya ada ucapan yang teristimewa khas untuk sesiapa di luar sana. Silakan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua teman-teman di mana aja mereka berada, di Malaysia, di Brunei dan di mana saja. Mohon maaf zahir dan batin. Som Said hadirin sekalian. Terima kasih. Pastinya kalau hari raya ramai di antara kita yang pulang ke pangkuan keluarga. Yang jauh tu kalau di Malaysia misalnya mereka semua balik kampung jumpa mak, bapa, atuk, pak long dan semua. Di Singapura pula ramai yang di rantauan pulang ke rumah ke pangkuan keluarga. Sekarang kita nak saksikan bagaimana agaknya telatah dua orang kawan yang dah lama tak bertemu. Silakan. Nurul, betul ke tempat ni Nurul? Mana orang tahu? Dia kawan abang bukan kawan orang apa? Tak adalah. Abang dah lama tak jumpa dia. Abang sampai sanggup tau pergi grooming, pergi salon buat rambut. Cuma dia tak dapat tinggi sangat pasal wax dia habis. Kesian. Nurul dengar. Biasanya kalau orang balik daripada luar negeri kan, diorang mesti jumpa dekat Changi Airport ke, kat stesen bas ke. Ini apa gila dia suruh tunggu kat pagar sekolah lama abang ni pun abang tak tahu lah. Habis kawan abang lah tu, gila nak suruh jumpa kat sini. Agaknya dia dah lama tak balik Singapura bang. Dia mana tahu nak jumpa tempat mana lagi, kat sini je dia tahulah bang. Yelah. Tapi abang dah lama tau tak jumpa dia. Habis abang excited lah kira. Dah lama. Dah 25 tahun tau abang tak jumpa dia. Bila dia add abang kat FB, fuh! Habis abang happy lah? Happy lah. Ya beri dia Starbucks. Habis apa? Jap. Nak tanya dulu abang dengan dia apa? Girlfriend, boyfriend ke apa? Apa sampai rapat macam gini? Lama geli lah. Tak baik Tak baik cakap abang dia dengan dia boyfriend girlfriend. Habis tak Tak okey. Tak. Lebih daripada tu. Tak. Maksud abang dengan dia tu ibarat macam apa tahu? Macam don't chase the waterfall. Don't chase. Tahu. Betul. Dia macam ni. Abang dengan dia punya friendship lah. Korang punya persahabatan kan macam air terjun lah. Kira macam air dicincang tak boleh putus. Betul. Orang gila je cincang air. Tak boleh putus sebenarnya. Betul. Betul. Nanti. Abang okey tak? Abang dapat rasa. Abang nak kentut dah ni. Dia nak kentut ini.
style. Abang dapat rasa. Siapa? Abang dapat rasa dia dah datang. Nak datang dah. Dia nak datang. Oh, bang. Abang dapat rasa dia nak datang. Abang macam menurun. Halo. Nanti. Haikal! Bangkai! Apa kau cakap? Sorry. Kai tu dah lama, dah pakai nama glamour tu. Sekarang, Khoi. Oh. Hai. Bang Khoi. Bangkai. Yeah. Bang. Ha. Ni muka ni macam pernah nampak je tengok apa cerita apa tu. Dia ini kan Judge Anugrah kan? Betul kan? Macam dia muka dia. No! Oh, bukan That's not me. No, you. Badan I lagi kurus. Baru nampak. Betul. Lain. Bro! Bro. Zata. Style. Korang punya salam style. Tak pernah orang buat. Kita time sekolah, kita dua orang popular, okey? Yes. Hanya kita berdua saja murid lelaki yang join kelab tarian tau. Okey. Nak tahu siapa kita punya guru? Siapa? Kak SS ah. SS apa tu? SS. Som Sai, okey? Betul lah ada murid macam gini. Jangan main-main tau. Sebab tu kita punya salam ada zapin sikit tadi. Style. Bro, Yeah, bro. I miss you, man. Oh, I miss you too. You know, bila you call I, jemput datang Singapura, I straight away packed up. And I go. Wow. Berapa lama you kat sini, bro? 2 hari, I'm going back. You pack. You go. Dari jauh sampai sini 2 hari je, bro. Busy, bro. Oh, ya. Kesian dia. Ingat tak abang dengan dia dulu siapa? Ingat. Abang dengan dia suka ni. Berbalas pantun Hello. Hero Melaya, okey? Hero Melaya. Silakan. Pantun. Please. Okey. I go. You go. Aku alih bahasa sikit jadi kau faham Thank you. Okey. During fasting, shaking. Yeah. Lapar. Hungry. You know? Breaking the fast, drinking, eating. Yeah. A lot. Yeah. Tomorrow morning, raya coming. Yeah. Must come. Yes. So, what are you waiting? Yeah. Bang. Okay, bro. Terror. Yeah. Abang memang terror, bang. So, waiting tu apa, bang? Waiting? Yang ditunggu-tunggu lah, Oh, bengap. yang ditunggu-tunggu lah, Brother, bang. Kau ni harap je muka lawa, suara kepit, bongok pula tu. Ajar sih. Abang tahu gini Bro, Ah, you ni still very hebat. I know. Yeah? Now, it's my turn. Sure. Thank you. Silakan, bro. Alright. You check it out, alright? Boy, hit it. Apa yang boy? Ni adik perempuan aku, Nurul. Oh, Nurul. Apa yang boy? Yang dulu kecil-kecil lari separuh bugil pakai baju tak pakai seluar tu. kelakar apa? Sabar. Silakan. Tadi nak pantun apa? Jalan nak. Okay. You check it out, alright? Yeah, You check it out. Apa dah? Hit it. Alah, kena juga ni. Okay. Bass sikit, hey. Tak boleh. Bassy sikit. Habis sorry dah kepit, bang. Dah kepit. Apa yang ada je lah. Go. Okay. Check it out, 2, 3 kucing berlari, yo. Mana nak sama si kucing belang, Mac Daddy. 2, 3 kambing bercari, yang mana satu disembelih orang. What's up? Hey. Ni, kau betul tak baik? Kau WhatsApp, kau tahu tak? WhatsApp tu dah berapa lama meninggal? Bro, WhatsApp itu
Apa atas. Oh, Apa atas. I see. Bang, ini bahasa rap bang. Abang pun tak tahu. Ya. Abang faham bahasa rap ni. Tapi, walau macam mana pun, pantun tu bila kita berpantun mesti ada bentuk dia. Bentuk dia tu mesti ada. Oh, bentuknya mesti Bro, ada. lambatlah bro. I time pagi fashion designer. Waktu malam I'm a rapper. Bro, tak boleh bro. You dah lama sangat. Engkau ni dah lama sangat Tapi tinggal. bang. Abang tak tanya dia sekarang dia tinggal mana. Abang kata kat FB abang nak tanya dia tinggal mana. Kau tinggal mana sekarang? Bro, I tinggal kat LA lah. LA. Ya. LA? Nenek kita pun tinggal kat LA tau. Hey, really? Ya, apa saya tak nampak kau kat LA? Your nenek? Yeah. That's great. Where? Long Beach? Burbank? No, Beverly Hills. Bang, jangan memalukan diri. Abang tak pernah pergi JB pun. Jangan nak ada hati pergi LA. Nenek kita... Dia kan cakap LA. Ya bang, dia LA, Los Angeles, Amerika. Nenek kita tinggal lorong asuh. Sorry, It's okay. wrong number. No problem. Okay. Dah bang. Abang cakap tadi badan macam pokok Christmas semua. Aku dengar kau sekarang ni fashionista ke? Yes, of course. Apa yang kau bawa daripada Amerika tu? Okay. My brother, Yeah. from the shiny islands of the Caribbean. Caribbean? Oh. Rapper. Caribbean. Yeah. I present to you. Yeah. Dia rapper. Hey, Bro, ni benda dekat Gelang Bersepah dia orang jual, bro. Hey! Bro, inilah Prada of all daun ketupat. Prada. Tempat I tinggal susah gila nak dapat. Ya ke? I beli kat eBay. Daun. Dah, jangan susah-susah. Nanti balik aku suruh mak aku rebus ketupat dalam plastik sudah, okey? No! I want the original. Bro, bila kau nampak makan dengan mak aku punya kuah lodeh, kau pun tak perasan tu original ke tak original, bro. Okey? Okay. You dah lama Dah sangat lama dah, sangat bang. kat luar negeri. Tengok, badan pun dah macam pokok Christmas. Hey. Bro, Thank you lah, thank you. now welcome. Amen. Bro, ni bro. Melayu sejati. Bro, Yes. di manakah letaknya budayamu, berada? Kau lupakah? Saya tak lupa. Bagus. Cuma. Baku. Cuma. Cuma. Minor. Cuma. Tak ingat aja. Oh, bang, kesian bang. You're there. Thank you. Dia kesian bang. Kita kasih dia air raya dengan kita abang. Tak sampai hati. Cantik. Nice. Nice. Dah lah, cantik naik jalan nak. Habis sok tak habis. Kembali dengan persembahan istimewa dari Noreen Aziz dan Hanafi Warren di Simfoni Lebaran.